Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPGM peneraju kecemerlangan pendidikan berkualiti bertaraf dunia, salam IPG-KPT kualiti dinamik dan keunggulan. Pada hari ini, kumpulan kami iaitu kumpulan 7 akan membentangkan tentang tajuk aspirasi, hala tuju dan guru berjiwa pendidik. Pembentangan ini akan membincangkan tentang beberapa aspek yang penting dalam sistem pendidikan Malaysia, iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM serta Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025. Selain itu, kami juga akan memperkenalkan bagaimana aspirasi dan juga hala tuju pendidikan ini berkait rapat dengan peranan guru berjiwa pendidik dalam melahirkan murid yang berpengetahuan, berkemahiran tinggi serta berakhlak mulia. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai ahli pertama. Nama saya Nur Nabila Natasha binti Muhammad Noh. Saya merupakan pelajar PPSMP 2530 kelas BM4. Baiklah, terima kasih kepada Nabila selaku rakan seperjuangan saya. Saya merupakan ahli kedua dan nama diberi ialah Siti Balkis Nazira binti Ahmad Najib. Saya merupakan pelajar PPSMP 2530 dan dari kelas BM4. Baiklah, saya merupakan ahli ketiga, Nur Aisyah Idina binti Izham daripada kelas BM4, ambilan 2530. Baiklah, seterusnya mari kita mulakan dengan memahami teras utama pendidikan kita. Aspirasi pendidikan negara bukan sekadar satu retorik, tetapi merupakan satu komitmen jangka panjang yang digariskan secara sistematik dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Matlamat utamanya adalah untuk melonjakkan kualiti pendidikan negara setaraf dengan standard antarabangsa yang mensasarkan kedudukan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas seperti PISA dan TIMSS dalam tempoh 15 tahun menurut KPM 2013. Di samping memastikan akses dan ekuiti pendidikan yang inklusif bagi setiap murid tanpa mengira latar belakang. Seterusnya, menurut Sarjana Pendidikan Syaril atau Syaril Mazuki 2017, sistem pendidikan yang berjaya adalah sistem yang mampu membina modal insan yang kompetitif di pentas global. Namun, beliau menekankan bahawa kemajuan ini tidak boleh mengabaikan identiti nasional. Oleh itu, aspirasi ini bertindak sebagai jambatan yang menghubungkan kecemerlangan akademik dengan pembentukan jati diri rakyat Malaysia yang unggul. Seterusnya, mari kita bergerak ke fokus utama, iaitu melahirkan insan seimbang. Berpaksikan falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan di Malaysia tidak bersifat satu dimensi. Kita memfokuskan kepada elemen jeris iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Jasmani yang membawa maksud menekankan keupayaan dan kesihatan, emosi pula keupayaan mengurus perasaan dan memiliki jati diri, rohani fokus kepada pemantapan jiwa, pegangan agama dan amalan mulia, intelek berupaya berfikir secara kritis dan kreatif, serta sosial yang memupuk semangat perpaduan dan tanggungjawab. Baiklah, pada bahagian saya akan menerangkan secara umum apakah itu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau lebih dikenali sebagai SKPM. Secara umum, SKPM ialah satu standard atau garis panduan yang digunakan untuk menilai tahap kualiti pengurusan dan pelaksanaan pendidikan di sekolah. SKPM dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan sistem pendidikan di sekolah berada pada tahap yang berkualiti. Melalui SKPM ini, pihak sekolah dapat menilai keberkesanan pengurusan sekolah serta proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Selain itu, SKPM juga membantu sekolah mengenal pasti kekuatan dan kelemahan yang ada supaya penambahbaikan dapat dilakukan dari semasa ke semasa. Secara ringkasnya, SKPM ini berfungsi sebagai sistem penilaian kualiti sekolah bagi memastikan pendidikan yang diberikan kepada murid adalah berkualiti dan berkesan. Baiklah, kita teruskan kepada SKPM 2010. Apakah itu SKPM? SKPM merupakan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia. SKPM 2010 ini diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai instrumen bagi menilai tahap
kualiti, pengurusan dan juga pelaksanaan pendidikan di sekolah. SKPM 2010 ini berfungsi sebagai panduan kepada pihak sekolah dalam memastikan kepimpinan, pengurusan serta proses pengajaran dan juga pembelajaran dilaksanakan secara tersusun dan juga berkesan. Melalui pelaksanaan pendidik extended ini, pihak sekolah dapat mengenal pasti kekuatan dan juga kelemahan dalam pengurusan serta merancang penambahbaikan bagi meningkatkan kualiti pendidikan secara berterusan. Contoh-contoh antara standard kualiti pendidikan Malaysia adalah yang pertama kepimpinan dan hala tuju, yang kedua pengurusan organisasi, yang ketiga pengurusan kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid. Yang keempat, pengajaran dan pembelajaran. Yang kelima, kemenjadian murid. Baiklah, seterusnya mari kita beralih kepada instrumen penting dalam memacu kualiti pendidikan negara iaitu evolusi ke SKPM gelombang kedua. Pengenalan SKPM gelombang kedua oleh Jemaah Nazir pada tahun 2017 bukan sekadar perubahan dokumen tetapi merupakan satu anjakan paradigma daripada penilaian yang bersifat pentadbiran kepada penilaian yang berorientasikan hasil. Mengikut garis panduan Kementerian Pendidikan Malaysia 2017, fokus utama evolusi ini terletak pada standard 4 iaitu kualiti pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Di sini, kualiti guru tidak lagi diukur melalui apa yang ditulis di atas kertas tetapi melalui apa yang berlaku secara praktikal di dalam bilik darjah. Perubahan yang paling ketara dalam SKPM gelombang kedua ialah evolusi peranan guru. Guru bukan lagi sekadar penyampai ilmu atau transmitter of knowledge tetapi telah beralih menjadi seorang pemudahcara atau facilitator. Dalam konteks ini, guru berperanan merancang dan mengurus ruang pembelajaran yang membolehkan murid terlibat secara aktif. Menurut James Ang Jit Eng 2018, keberkesanan seorang guru dalam era SKPM gelombang kedua diukur melalui kemampuannya mencetuskan rasa ingin tahu murid dan menyokong pembelajaran abad ke-21 yang berteraskan kolaborasi dan pemikiran kreatif. Selain itu, guru bertindak sebagai pendorong, bukan sahaja pendorong minda untuk merangsang intelek tetapi juga membina keyakinan diri. Kajian oleh Muhammad Faiz Muhammad Yaakob dan rakan-rakannya 2019 menunjukkan bahawa apabila guru mengamalkan standard SKPM gelombang kedua dengan betul, terdapat peningkatan yang signifikan dalam motivasi intrinsik murid. Murid menjadi lebih berani untuk mencuba berkomunikasi dan mengambil tanggungjawab atas pembelajaran mereka. Tuntasnya, SKPM gelombang kedua adalah pemangkin untuk memastikan guru-guru kita kekal relevan dan dinamik demi melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu, malah mampu berfikir secara mandiri. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau lebih dikenali sebagai PPM 2013 sehinggalah 2025. Secara umum, PPM 2013 sehingga 2025 adalah satu pelan pembangunan pendidikan yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai panduan utama dalam usaha menambah baik sistem pendidikan di Malaysia. Pelan ini dirangka bagi memastikan sistem pendidikan negara dapat berkembang secara lebih sistematik dan terancang dalam tempoh beberapa tahun. Selain itu, PPM juga bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara supaya dapat mencapai tahap yang lebih baik dan setanding dengan sistem pendidikan di peringkat antarabangsa. Melalui pelan ini, pelbagai usaha penambahbaikan telah dirancang untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran di sekolah menjadi lebih berkesan. Di samping itu, PPM turut memberi penekanan kepada pembangunan potensi murid secara menyeluruh. Hal ini termasuklah pembangunan dari segi pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran kepimpinan, nilai etika serta pembentukan identiti nasional dalam kalangan murid. Secara ringkasnya, PPM berfungsi sebagai satu pelan yang penting yang menjadi panduan kepada sistem pendidikan negara bagi melahirkan generasi murid yang berkualiti, berkemahiran serta mampu bersaing pada masa hadapan.
Baiklah, seterusnya kita pergi kepada 3 gelombang transformasi PPPM iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Dalam PPPM 2013 hingga 2025, transformasi pendidikan negara dilaksanakan melalui 3 gelombang utama bagi memastikan perubahan sistem pendidikan berlaku secara berperingkat dan juga tersusun. Gelombang yang pertama iaitu dari tahun 2013 hingga 2015 memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan lagi asas sistem pendidikan. Dalam tempoh ini, kerajaan memberi perhatian kepada peningkatan kualiti guru, pengukuhan kepimpinan sekolah serta penambahbaikan kurikulum dan sistem pentaksiran. Selain itu, usaha turut dilakukan untuk memastikan murid menguasai kemahiran asas pembelajaran dengan lebih baik. Bagi gelombang yang kedua pula, dari tahun 2016 hingga 2020, kerajaan menumpukan kepada usaha mempercepatkan peningkatan kualiti pendidikan. Pada fasa ini, pelbagai inisiatif penambahbaikan pendidikan telah pun diperluaskan, termasuklah dari segi memperkukuh sistem sokongan kepada guru dan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Akhir sekali, gelombang yang ketiga iaitu dari tahun 2021 hingga 2025. Gelombang ketiga ini bertujuan untuk mencapai kecemerlangan sistem pendidikan. Dalam fasa ini, sistem pendidikan Malaysia diharapkan dapat mencapai tahap yang lebih tinggi dan juga setanding dengan sistem pendidikan di peringkat antarabangsa, di samping melahirkan murid yang berpengetahuan, berkemahiran serta berdaya saing tinggi di peringkat global. Baiklah, terima kasih kepada rakan seperjuangan saya sebentar itu tadi. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan dan membincangkan 5 aspirasi sistem pendidikan dan implikasinya terhadap guru. Aspirasi yang pertama ialah akses, di mana kerajaan komited memastikan setiap murid tanpa mengira latar belakang mendapat pendidikan bermula dari peringkat prasekolah hingga menengah atas. Implikasinya kepada kita sebagai guru ialah kita kini berhadapan dengan bilik darjah yang sangat inklusif. Guru dituntut lebih kreatif dalam memastikan tiada murid yang tercecer. Oleh itu, guru boleh melaksanakan program mentor-menti di dalam kelas di mana murid yang lebih cepat menguasai topik membantu rakan yang memerlukan bimbingan tambahan agar semua murid mendapat akses kefahaman yang sama. Seterusnya, aspirasi kedua ialah kualiti, di mana Malaysia mensasarkan kedudukan 1/3 teratas dalam pentaksiran global. Oleh itu, implikasinya, guru wajib beralih daripada kaedah chalk and talk kepada penerapan kebat. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan ialah pembelajaran berasaskan projek, PBL. Melalui PBL, murid tidak hanya menghafal fakta, tetapi dicabar untuk mencari solusi kreatif bagi masalah dunia nyata. Ketiga ialah equity, iaitu usaha merapatkan jurang pencapaian. Bagi mencapai aspirasi ini, guru perlu mengamalkan pedagogi terbeza. Kita perlu menyesuaikan kaedah mengajar mengikut keperluan individu murid agar keberhasilan pendidikan menjadi lebih adil buat semua. Yang keempat pula, perpaduan. Di sini, guru memainkan peranan sebagai ejen perpaduan. Setiap aktiviti dalam kelas harus dirancang untuk memupuk integrasi. Misalnya, guru boleh membentuk kumpulan tugasan pelbagai kaum bagi aktiviti gallery walk bagi memupuk semangat kerjasama dan rasa hormat antara murid. Dan akhir sekali, sudah tentulah kecekapan. Implikasinya kepada guru ialah guru perlu cekap menggunakan alat digital dan inovasi. Penggunaan teknologi bukan sahaja dapat menjimatkan masa dan tenaga kita, malah ia juga dapat memberikan impak pembelajaran yang jauh lebih besar kepada murid. Secara kesimpulannya, kelima-lima aspirasi ini meletakkan tanggungjawab besar di bahu pendidik. Kualiti sistem pendidikan kita tidak akan melampaui kualiti guru-gurunya. Mari kita sahut cabaran ini demi masa depan anak bangsa. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang 6 aspirasi sistem pendidikan yang telah digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM 2013 hingga 2025 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Aspirasi ini bertujuan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai. Baiklah, aspirasi yang pertama ialah pengetahuan, di mana
murid perlu menguasai pelbagai bidang ilmu seperti bahasa, sains dan matematik. Oleh itu, guru perlu memastikan proses pengajaran dapat disampaikan secara jelas dan berkesan supaya murid dapat memahami isi pelajaran dengan lebih baik. Aspirasi yang kedua ialah kemahiran berfikir. Murid digalakkan untuk berfikir secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, guru perlu menyediakan aktiviti pembelajaran seperti perbincangan dan penyelesaian masalah yang akan merangsang pemikiran murid. Yang ketiga, kemahiran memimpin. Kemahiran memimpin adalah kemahiran untuk membantu murid membina keyakinan diri serta kebolehan bekerjasama dengan orang lain. Guru boleh memberi peluang kepada murid untuk memimpin aktiviti seperti kerja berkumpulan ataupun pembentangan. Seterusnya, aspirasi yang keempat iaitu kemahiran dwibahasa. Kemahiran dwibahasa ialah penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, di mana guru perlu menggalakkan murid untuk menggunakan kedua-dua bahasa ini dalam proses pembelajaran bagi meningkatkan lagi kemahiran komunikasi mereka. Selain itu, terdapat juga aspirasi etika dan kerohanian. Aspirasi ini menekankan pembentukan nilai moral dan sikap positif yang ada dalam diri murid, di mana guru berperanan sebagai contoh teladan dan perlu menerapkan nilai-nilai murni dalam pengajaran. Akhir sekali ialah identiti nasional. Identiti nasional adalah untuk memupuk rasa cinta akan negara serta menghargai kepelbagaian budaya masyarakat di Malaysia. Guru boleh memupuk semangat patriotisme melalui pelbagai aktiviti dan pembelajaran di sekolah. Baiklah, secara keseluruhannya, 6 aspirasi ini telah menunjukkan bahawa peranan seorang guru itu sangat penting dalam membentuk murid yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tetapi juga mempunyai kemahiran, nilai dan jati diri yang kukuh. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada 11 anjakan PPPM, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Dalam hal ini, semua murid di Malaysia mempunyai peluang yang sama untuk mendapat pendidikan berkualiti tinggi tanpa mengira latar belakang atau lokasi mahupun bangsa. Yang kedua, memastikan setiap murid dapat menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta digalakkan mempelajari bahasa-bahasa tambahan. Dalam hal ini, setiap murid perlulah menguasai kemahiran asas seperti membaca, menulis dan juga mengira bagi memastikan mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang ketiga pula, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Dalam hal maksudnya, sistem pendidikan bukan sahaja dapat menekankan akademik dalam kalangan pelajar, tetapi juga dapat membentuk nilai seperti disiplin, hormat menghormati dan juga tanggungjawab dalam diri setiap pelajar. Yang keempat, mentransformasikan profesen keguruan menjadi profesen pilihan. Dalam hal ini, profesen keguruan perlulah diperkukuhkan lagi dengan latihan, pembangunan profesional dan juga pemilihan guru yang berkualiti. Contohnya dari segi penapisan guru itulah. Dan akhir sekali, 5, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Contohnya, setiap sekolah perlulah dipimpin oleh pengetua ataupun guru besar yang berprestasi tinggi bagi memastikan pengurusan sekolah sentiasa berjalan dengan berkesan. Baiklah, terima kasih kepada Nabila. Seterusnya, mari kita melangkah ke anjakan yang ke-6 hingga ke-11. Fokus utama adalah membina ekosistem yang menyokong pembelajaran. Anjakan 6 menekankan pemanfaatan ICT secara skala besar. Guru bukan sekadar menggunakan komputer, tetapi mengintegrasikan platform digital dalam PDPC untuk mempelbagaikan sumber ilmu. Seterusnya, anjakan 7 menuntut transformasi kementerian.
Peranan JPN dan PPD diubah daripada unit pentadbiran semata-mata kepada unit sokongan yang turun ke padang bagi membantu sekolah menyelesaikan isu PDPC secara pantas. Bagi anjakan 8 dan 9, kita memfokuskan kepada keupayaan penyampaian dan kerjasama komuniti. Pendidikan bukan lagi tanggungjawab guru di sekolah sahaja. PPM menggalakkan penglibatan aktif ibu bapa melalui PIBG dan sektor swasta untuk menyumbang kepakaran serta dana. Menurut KPM 2013, penglibatan komuniti yang erat terbukti mampu meningkatkan motivasi murid dan menyokong aktiviti luar bilik darjah yang lebih bermakna. Akhir sekali, anjakan 10 memberi fokus kepada keberhasilan murid. Setiap sen bajet yang disalurkan kepada program yang benar-benar memberi impak kepada kemenjadian murid. Manakala anjakan 11 memastikan setiap kemajuan dilaporkan secara telus. Inilah mekanisme semak dan imbang yang menjadikan sistem pendidikan kita lebih bertanggungjawab. Secara keseluruhannya, anjakan ini adalah pelan paling strategik untuk menjadikan sistem pendidikan Malaysia lebih dinamik, cekap dan berpaksikan komuniti. Baiklah, kita ke slide yang seterusnya iaitu guru berjiwa pendidik, di mana saya akan menerangkan konsep-konsep guru berjiwa pendidik. Secara umumnya, konsep guru berjiwa pendidik ini merujuk kepada seorang guru yang melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik dengan penuh komitmen, keikhlasan dan profesionalisme dalam usaha membimbing perkembangan murid secara lebih menyeluruh. Peranan guru bukan sahaja tertumpu kepada penyampaian ilmu pengetahuan, malah turut melibatkan pembentukan sahsia, nilai moral serta jati diri murid. Selain itu, guru berjiwa pendidik juga perlu menunjukkan sikap integriti, etika profesional dan kepribadian yang baik. Kerana guru berfungsi sebagai contoh teladan kepada murid dalam kehidupan seharian. Hal ini selaras dengan matlamat pendidikan negara yang menekankan pembangunan insan secara holistik. Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa guru berjiwa pendidik memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan proses pendidikan bukan sahaja melahirkan murid yang cemerlang dari segi akademik, malah mempunyai nilai, akhlak dan identiti yang kukuh. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri sahsia guru yang cemerlang. Yang pertama, guru yang cemerlang mempunyai konsep kendiri yang positif, iaitu guru mempunyai keyakinan terhadap diri mereka sendiri dan percaya bahawa mereka mampu membimbing murid dengan baik. Sebagai contoh, guru yang sentiasa yakin dengan ketika mengajar di dalam kelas dan sentiasa berusaha dalam mencari kaedah pengajaran yang baru supaya murid lebih mudah memahami pelajaran yang ingin disampaikan oleh guru tersebut. Yang kedua adalah berakhlak mulia. Guru yang cemerlang perlulah berakhlak mulia dengan mempraktikkan nilai-nilai seperti jujur, hormat menghormati dan juga berbudi ketika berbahasa. Sebagai contoh, guru sentiasa menggunakan bahasa yang sopan ketika berinteraksi dengan murid dan juga rakan sejawat yang lain. Yang ketiga pula adalah bertanggungjawab dan amanah. Guru yang bertanggungjawab dan amanah ini adalah guru yang melaksanakan tugas dengan penuh komitmen. Tamsilnya, guru yang sentiasa memastikan rancangan pengajaran mereka disediakan lebih awal serta supaya dapat memantau perkembangan pembelajaran dan pengajaran murid dari semasa ke semasa. Dan yang keempat adalah dedikasi. Guru juga perlulah mempunyai dedikasi yang tinggi dalam mendidik murid. Sebagai contoh, guru perlulah sanggup dalam meluangkan masa tambahan untuk membantu murid yang lemah supaya mereka dapat memahami pembelajaran dengan lebih baik dan juga lebih lancar. Yang kelima pula, guru perlulah mempunyai sikap yang terbuka, iaitu lebih bersedia dalam menerima pandangan atau teguran untuk menambah baik diri mereka dari segi pengajaran. Contohnya, guru perlulah menerima cadangan ataupun pandangan daripada rakan guru yang lain tentang kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan untuk murid mereka.
Dan yang seterusnya adalah guru yang penyayang. Pada pendapat saya, guru yang penyayang ini adalah guru yang menunjukkan sikap prihatin mereka terhadap murid-murid mereka. Contoh yang saya boleh ambil adalah guru yang sentiasa mengambil berat tentang masalah pembelajaran anak murid mereka ataupun keadaan emosi murid dan sentiasa berusaha dalam membantu mereka mengatasi masalah tersebut. Dan yang akhir sekali, pada pendapat saya, guru yang cemerlang juga perlu menjaga keterampilan yang kemas dan profesional serta mempunyai keterampilan diri yang baik. Contoh yang saya boleh ambil juga adalah guru yang sentiasa berpakaian kemas dan juga berkomunikasi dengan jelas dan juga mampu mengawal kelas dengan berkesan semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas sedang berlaku. Alhamdulillah, kita sudah sampai tajuk yang terakhir. Jadi, mari kita menyentuh aspek yang menjadi nadi kepada profession kita, iaitu etika keguruan dan integriti. Berdasarkan Kod Etika Keguruan Malaysia, tanggungjawab utama kita adalah terhadap murid. Kita wajib mengutamakan kebaikan dan keselamatan murid melebihi kepentingan diri. Sebagai contoh, guru yang memberi bantuan bimbingan tambahan secara sukarela kepada murid yang ketinggalan atau sentiasa bersikap adil dan tidak mendiskriminasi murid berdasarkan latar belakang dan sosioekonomi mereka. Seterusnya, tanggungjawab terhadap masyarakat. Sebagai pendidik, guru adalah role model ataupun suri teladan. Kita perlu sentiasa menjaga tutur kata dan perlakuan agar dipandang mulia oleh komuniti setempat. Sebagai contoh, guru yang aktif dalam aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong atau program komuniti sekolah akan membina kepercayaan ibu bapa terhadap institusi pendidikan. Yang ketiga ialah tanggungjawab terhadap negara. Kita berperanan memupuk nilai dan semangat patriotisme dalam diri murid-murid. Guru perlulah sentiasa memastikan kurikulum yang disampaikan selari dengan aspirasi negara dan tidak menyentuh isu sensitif yang boleh menggugat perpaduan kaum. Yang terakhir ialah integriti. Mengapa integriti sangat penting? Menurut Sidik Baba 2017, integriti bukan sekadar mematuhi peraturan tetapi adalah tentang keikhlasan. Seorang guru yang berintegriti tidak akan menyeleweng masa, misalnya tidak ponting kelas atau tidak mengambil jalan mudah dalam pentaksiran murid demi mengejar data peribadi. Integriti bermaksud melakukan perkara yang betul walaupun tiada pihak yang memantau. Tuntasnya, etika dan integriti bukan sekadar dokumen hitam putih, tetapi merupakan jiwa seorang pendidik. Baiklah, sebagai rumusan, saya ingin memberi perhatian kepada the big idea pembentangan ini, iaitu karakter guru futuristik pemacu kualiti pendidikan. Untuk merealisasikan aspirasi ini, kita memerlukan kesepaduan 4 elemen penting. Yang pertama ialah aspirasi dan hala tuju. Aspirasi dan hala tuju pendidikan kita haruslah bersifat futuristik dan fleksibel selaras dengan hasrat PPPM 2013 dan 2025. Kedua, dari aspek kompetensi. Guru masa kini wajib mengimbangi kemahiran teknologi digital dengan kecerdasan emosi yang tinggi sebagaimana yang dituntut dalam Standard Guru Malaysia 2.0. Yang ketiga ialah penekanan terhadap permuafakatan komuniti melalui anjakan 9 PPPM di mana sokongan strategik daripada ibu bapa dan industri menjadi pemangkin utama dalam keberhasilan murid. Namun, harus kita sedari bahawa teknologi hanyalah alat. Jiwa pendidik yang syarat dengan nilai etika dan empati mengikut saranan UNESCO adalah elemen penting kepada dunia pendidikan. Kesimpulannya, kualiti pendidikan masa hadapan bergantung sepenuhnya kepada kerjasama antara high-tech dan high-touch. Guru yang hebat bukan sekadar mahir dalam teknologi, tetapi guru yang hebat adalah guru yang menggunakan teknologi sebagai alat untuk menyentuh jiwa manusia. Inilah kunci kepada transformasi modal insan negara. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.